Salam sejahtera. Isu kenaikan mendadak harga diesel menjadi tumpuan. Terbaru, Perikatan Nasional telah mengemukakan 4 gesaan utama kepada kerajaan susulan kenaikan mendadak harga bahan api dengan mencadangkan pelaksanaan cukai durian runtuh sementara ke atas sektor yang meraih keuntungan besar daripada lonjakan harga komoditi global. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, kenaikan sebanyak 60 sen bagi RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi serta sehingga 80 sen bagi diesel di Semenanjung Malaysia menuntut penjelasan dan tindakan segera daripada kerajaan. PN menggesa kerajaan supaya memberikan penjelasan terperinci mengenai faktor sebenar kenaikan mendadak harga bahan api. PN juga mahu kerajaan mengumumkan langkah-langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan terhadap kos sara hidup rakyat. PN juga menuntut kerajaan menjelaskan sama ada bantuan bersasar tambahan akan diperluaskan kepada golongan terkesan, termasuk isi rumah dan PKS. Malah, kerajaan perlu menyatakan unjuran kemungkinan kenaikan selanjutnya dalam tempoh terdekat. Taqiyuddin berkata, rakyat berhak mengetahui sama ada kerajaan mempunyai strategi menyeluruh dalam mengurus dasar subsidi bahan api, khususnya dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Selain 4 tuntutan tersebut, PN turut mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan cukai durian runtuh sementara ke atas sektor dan syarikat yang mendapat manfaat luar biasa daripada kenaikan harga komoditi global, termasuk sektor minyak dan industri berkaitan. Taqiyuddin berkata, hasil tambahan daripada cukai berkenaan boleh disalurkan semula kepada rakyat dalam bentuk bantuan langsung atau langkah mitigasi bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup. Sementara itu, kerajaan telah memutuskan akan menyelaraskan sementara kelayakan penggunaan budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan berkuat kuasa 1 April ini. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe Politico.my.